Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami, kru TV Texas. Pada hari ini, SMK Cukai telah mengadakan majlis El Grande dan High Tea SPM 2025. Jom sama-sama kita saksikan. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Wan Azmi bin Mana Ali, Pengetua SMK Cukai. Baiklah Pengetua, apakah nasihat Pengetua untuk pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM tidak lama lagi? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita telah berjaya mengadakan satu majlis yang sangat hebat, Majlis El Grande dan High Tea untuk SPM 2025. Jadi pada hari ini saya memohonlah berharap kepada semua anak-anak Astra 25 untuk memastikan mereka akan jaga kesihatan, jaga masa dan tidak menjadikan perkara yang remeh-temeh sebagai sebab untuk tidak ada sekolah. Okay, pastikan bahawa anda bersedia zahir dan batin untuk pastikan mengurus masa dengan baik, hadir pada setiap aktiviti sekolah, kelas-kelas yang sekolah adakan,
untuk pastikan bahawa nantilah keluar result nanti kita berada pada tempat yang terbaik, mendapat persoalan yang cemerlang. Kerana kita yakin percaya bahawa sekiranya kita tak beri banyak dalih, kita akan berjaya. Sebab hashtag kita tiada dalih, pasti boleh. Okey, terima kasih. Sekarang bersama dengan saya salah seorang guru SPM. Baiklah cikgu, apakah strategi penting cikgu untuk membantu pelajar lebih bersedia menghadapi SPM? Okey, strategi dia saya memastikan pelajar saya ni konsisten dan paling penting saya elakkan diorang daripada stres. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum, sekarang bersama dengan saya Ketua Pelajar SMK Cukai. Baiklah, bagaimanakah perasaan awak menjelang SPM? Perasaan saya menjelang SPM ni, saya bercampur perasaan tu. Ada rasa bersedia, tapi kadang-kadang ada rasa berboy kot. Kenapa bersedia? Sebab sekolah kita, SMC, dah banyak buat program macam camp, kelas tambahan hujung minggu memang direct lah. Lepas tu kelas malam lagi hari Isnin. Jadi atas penat lelah cikgu-cikgu ni mengajar kita, saya rasa bersedia. Tinggal 2 bulan lagi, sekarang bulan 10. Tinggal bulan 11 nanti. Start berasa. Terima kasih Is. Sekarang bersama dengan saya salah seorang ibu bapa pelajar tingkatan 5. Baiklah, apakah harapan puan terhadap anak-anak tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM? Okey, sebagai ibu bapa, saya berharap agar anak-anak kita semua akan berusaha bersungguh-sungguh dan akan mendapat kesan yang cemerlang dalam SPM 2025. InsyaAllah. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Jangan lupa saksikan video akan datang. Bye-bye.